P. Ramlee di Malaysia dikenali sebagai seorang seniman agung yang menjadi penyanyi, yang menjadi pelakon, yang menjadi penulis dan everything. Semuanya ada pada P. Ramlee. Tapi kita hanya kenal siapa P. Ramlee melalui filem-filem dia saja. Dan kita memandang filem tu as a medium hiburan. Sekali kita tengok, kita consume, kita habis, kita seronok dah. Dan kita dah tak fikir sangat dah pasal dia. Ataupun kita akan kenang balik dia bila mana kita dengar lagu raya ke, dengar lagu-lagu dia, dan tu je. Setiap daripada filem P. Ramlee bukan setakat ada mesej dan maksud tersirat, tetapi kritik sosial dia yang terlalu kuat daripada satu filem ke satu filem membuatkan aku excited, dan aku rasa kalau aku dah tahu benda ni dan aku rasa seronok, rakyat Malaysia pun kena tahu benda ni. Aku berhutang dalam nikah sebab nak menikah dengan hang. Sampai hari ni anak kita 4-5 orang pun hutang kahwin kita tak selesai lagi. Wah. Benda ni hutang loan dalam Sampai perkahwinan sekarang. sampai sekarang ada. Benda tu dah ada dalam filem Bujang Lapuk. Result SPM tak penting. Yang penting bapak kau siapa. Kau tu letak gambar siapa? Ada gambar Mahathir dengan gambar Mukris, Oh. anak dia. Kau kot macam tu lah. Bahaya gila. Selamat datang ke podcast Black Ice Forward. So hari ni kita akan membincangkan, bukan masa student. Hari ni kita ada bawa seorang speaker ML Studio, which is korang dah kenal lah pun. Sebelum ni kita dah pernah bawa dia bincangkan tentang menedahkan tentang kos sains politik. Hari ni kita bawa dia untuk bincang-bincang pasal ML Studio lah. Topik-topik yang dia suka bahas, okay. So buang yang keruh, ambil yang jernih lah, okay. Tanpa buang masa, kita jemput Zikrul Safwan again. Thank you dah datang. Thank you. Fateh, thank you. Macam Podcast mana Black rasa Ice Forward. dapat 200k view dekat Reels? Aku rasa seronok. Aku kena amat kontroversi. Aku teringin kat lepas habis buat kita konten tu kan. Aku rasa aku nak berjalan sat lah kat UIA satu hari kan. Tengok jadi apa. Kau kena punggai dengan batu ke apa. So apa klarifikasi kau? Apa dia? Kalau kau nak klarifikasi kat orang, kau nak klarifikasi apa? Aku hadap benda tu. Hampa pun hadap benda sama kan. Sebab yang ada tu tata dia semua masuk satu batch dengan aku, lepas aku. Benda tu relevan je dan kena je kat depa. Macam mana boleh start masuk ML Studio? Okay, ML Studio ni dia ada satu cerita sikit lah. Dulu daripada aku zaman-zaman kita PKP kan, aku sebenarnya teringin tiba-tiba nak jadi content creator dan bagai. Okay. Aku start buat YouTube dan tak jadi-jadi walaupun buat macam-macam kan. Dan aku waktu Kau tu buat YouTube? ada, tapi sambutan dia Borak apa? YouTube aku first dulu. Dulu YouTube aku suka sembang pasal bola. Sebelum ada parabola ke kejadah apa yang famous sekarang ni, zaman aku tu kalau nak tengok konten tentang bola sepak, hang akan tengok dua tempat ni je. Ya, satu Forest, satu lagi Abang Botak Nafis. Nafis NBA So tu kan. kau inspired by tu lah? Inspired by dua orang tu. Dan aku memang daripada dulu, memang bila aku tengok Astro Arena, aku tengok mana-mana bola orang yang jadi komentari, aku bukan tengok komentari waktu live game tu saja, tapi pre-match aku akan layan dan aku akan hadam setiap apa yang mereka cakap. Kadang-kadang aku catat sebelum half time dan setelah habis. Itu memang minat aku. Dan aku kadang-kadang biasa ikut Pop Menakan aku juga. Dia buat job yang sama dekat RTM waktu cover bola dulu. So aku suka benda-benda macam tu lah. So aku live pasal bola. Tapi konsistensi tak ada. Tu problem. Bila tak konsisten, lama-lama minat tu hilang. Dan waktu tu lah sebenarnya aku pernah terdetik aku nak jadi salah seorang speaker ML Studio. Sebab aku tengok kat ML Studio ni macam, satu, senang famous. Kedua, macam best lah cara mereka cakap. Lepas tu waktu tu aku macam mana nak masuk. So aku tengok bila mereka tinggalkan hujung-hujung, mereka kata, nanti boleh emailkan video anda kepada kami jadah pun. Berapa kali aku hantar, berapa kali tak jadi apa pun. Oh iya ke? Memang tak jadi apa. So aku macam fikir, tak apa, tak ada rezeki kot. Dan ML Studio ni jadi satu benda yang waktu tu kan dia adalah fenomena. Semua orang consume ML Studio punya konten. Sebab dia ada konten yang pelbagai. Kalau orang kata kita kena fokuskan kepada niche tertentu, ML Studio ada everything. Dia dah buktikan lah bahawa algoritma ni sebenarnya, aku ada baca juga, siapa yang masih percaya tentang konten ni based on niche, dia dah tak relevan. Ya tu. Aku setuju benda tu. Sebab bagi aku, kalau kau power,
kau tak perlukan niche, tapi niche perlukan kau lah. Betul. So waktu tu bila sambung balik cerita pasal niche yang pelbagai tadi tu, tiba-tiba kita nak fast forward ni cerita pasal macam mana boleh kat ML Studio kan. Okay, fast forward. Dulu aku biasa bekerja dengan Muttalib Osman, dengan The Book Press, dan daripada situlah kali pertama aku bertentang mata dengan seorang insan yang bernama Mat Lutfi. Dapat jumpa Luffy. Sebab waktu zaman kita muda-muda kecil-kecil dulu kan, kita duk tengok YouTube, duk tengok konten dia zaman-zaman dia study pun dulu kan. Konten-konten lawak dia, konten-konten Ramadan dia yang style bagi aku. Benda tu kita punya zaman childhood kita lah. Okay. Aku jumpa dia dengan, kita jumpa just main futsal, main bola. Sebab kadang-kadang bos aku bawa aku ikut, rupanya aku baru tahu. Bos aku dengan Mat ni dulu satu sekolah. Dia pun memang best friend lah. Okay, fast forward ke depan lagi. Waktu tu aku dah jadi someone yang dah selalu appear dekat apa cerita podcast. Podcast yang aku duk buat dengan kawan-kawan aku dengan Dr. Izzat apa semua ni kan. So bila dah buat podcast dan aku kerap kali dipanggil jadi panel, dan ada juga dipanggil ke tempat lain, beberapa tempat. Waktu tu Mat Lutfi ada perasan something kat aku lah, aku rasa. Secara tiba-tiba satu hari apa cerita podcast panggil aku untuk aku cover satu topik yang memang tengah hot waktu tu. Tapi apa? Isu semasa, Al-Arqam dan GISBH. Benda tu tengah menjadi satu fenomena. Waktu tu semua orang bercakap pasal benda ni. Dan aku tak tahu kenapa jiwa ingin tahu aku tu kuat mai. Aku jadi suka baca benda-benda macam ni. Kadang-kadang aku tak puas hati dengan artikel yang aku dapat, dokumentari yang aku tengok, benda tu tak cukup. So aku akan pergi selam mana kedai buku sekali pun, aku cari semua buku-buku pasal benda-benda berkaitan untuk aku study. Aku nak bercakap, aku nak cerita semua benda tu kat podcast. Okay, waktu aku tengah bercerita kat podcast tu, sembang, tengah-tengah duk bersembang tu, tiba-tiba dekat pintu studio ada orang ketuk. Dia masuk-masuk, saya tengok Mat Lutfi. Mat Lutfi datang, dia duduk dekat sofa, dia main PS5 dengan, waktu tu ada Yusuf ada sekali. Dia main PS5 dengan Yusuf sambil dia dengar aku cerita pasal Arqam. Aku tahu dia buat, dia macam multitask lah. Dia main, lepas tu dia ketuk-ketuk sikit, lepas tu dia dengar, okay tak apa. Habis je waktu tu podcast session dengan apa cerita podcast pasal Arqam dengan JSB. Waktu tu semua decide jom kita pergi makan di Salman Nasi Kandang. Salman Nasi Kandang ni sedap juga lah. Okay, pergi Salman Nasi Kandang. Waktu tu duduk lepak, menyembang dah settle. Petang tu sebelum aku balik, Mat Lutfi tiba-tiba panggil aku, Bezik, Hamai saya ikut aku. Masuk kereta dia. Waktu tu bila masuk kat kereta dia, dia ada tanya aku, apa plan hang nak buat dalam masa akan datang. Okay, lepas tu macam mana hang dengan Dubuk sekarang ni, hang buat apa lagi dengan Dubuk. Lepas tu aku dah cerita tentang apa yang aku nak buat, apa yang aku tengah buat, dan aku tak ada apa-apa future plan yang besar pun sebab takut ada banyak lagi komitmen apa semua. Tiba-tiba Mat offer aku sini, macam ni lah, Zik, aku nak kerja dengan aku. Dan aku tak nak hang jadi someone yang jadi speaker saja. Hang kena jadi speaker, hang kena jadi editor juga. Kenapa aku perlukan orang macam hang? Sebab sekarang ML Studio dah tak macam dulu. ML Studio yang dulu-dulu, orang otai-otai senja ni semua dah tak ada dah. Yang selalunya jadi figure lah. Tu lah, aku tengok start daripada situ. Sekarang banyak yang dia basically dia ulang face-face sama. Betul. Contohnya macam isu kekeluargaan, aku tengok Ustazah Asma Hussein. Ya. Dia. Lepas tu psikologi ada seorang, Aiman psikologi, Aiman psikologi. So macam kau niche kau lah, topik kau. Dia pelbagai. Sebab waktu tu pun aku tanya Mat, aku tak berapa berani dan aku tak yakin sangat untuk aku boleh push ke benda tu. Sebab mungkin dia pun dah tengok aku dekat podcast dan dia pun tahu aku adalah someone yang datang daripada company yang buat buku dan aku suka baca buku dan aku suka bercerita pasal segala konten yang aku baca tu, sama ada aku terjemahkan dalam bentuk aku buat poster ke, aku buat infografik ke, ataupun buat tu live. Kan aku buat live TikTok aku je buku. So aku cerita based on apa yang aku dah baca lah. Dan dia kata aku sekarang ni bukanlah cemuih, tapi aku boring sikit dengan orang-orang yang main buat konten kat ML Studio, tapi dia dah tak sekritikal dulu. Maksudnya dulu ada macam-macam, tapi lah ni kita banyak cerita benda-benda yang melibatkan hiburan semata-mata ke, cerita pasal artis ke, cerita pasal K-pop ke, filem ke. Benda tu bukan tak bagus. Aku suka, aku layan je benda tu. Tapi benda tu bagi aku terlalu biasa. Aku nak something yang out of the box. Lain daripada lain.
Sebab tu aku nak orang macam hang untuk bercakap di ML Studio. Waktu tu aku rasa macam ada rasa seronok tu ada juga ah. Tapi aku tak bagi jawapan kat Ahmad waktu tu. Aku kata Ahmad boleh insyaAllah. Tapi apa pun balik aku kena tanya dengan mood bos aku dulu. So aku dah settle dengan mood dan aku akan kerja dengan hang terus. So itulah start career aku bermula di ML Studio. Punca daripada podcast tu lah. Dan dia sendiri dengar. So Okay. bila balik kat topik paling hot, Okay. JSBH. Okay, JSBH okay. Asal kau nak bahas sangat topik tu? Ah, Aku tengok kau Okay. macam kau cerita tadi kau dah sampai cari dia punya bahan bacaan, bahan rujukan kan. Sumber. Maksudnya kau cari dengan keadaan yang sangat teliti. Orang cakap ni cari dalam keadaan yang betul-betul selam kat betul kedai-kedai buku kan. Even tadi aku nampak kau ada buat buku pasal dia kan. Itu ada. buku-buku lama tau. Betul. Which is kalau orang yang nak membahaskan benda yang sepatutnya basic, mungkin dia akan just buka dekat YouTube, tengok orang lain bahas, tulis, labun je kan. Betul. Kata kau melabun. Tapi kau punya gaya tu dah macam orang nak study. Faham tak? Assignment. Macam kita orang dulu assignment kena bahas pasal ideologi, kajian ajaran sesat. Macam tu lah aku nampak kau tadi kan. So bila mana kau buat pasal JSB kan, apa bagi kau fakta-fakta yang paling best kan kau pernah dengar pasal JSB tu sendiri? Fakta-fakta yang JSB ke Arkam? JSB dulu JSB dulu lah. Okay, apa yang best kenapa aku nak cakap pasal JSB? Waktu tu selain daripada benda tu adalah satu fenomena tiba-tiba meletup dalam semasa, aku sebenarnya rasa tertarik untuk cari perbezaan di antara depa sendiri, di antara JSB dengan Arkam. Dengan cara waktu tu apa yang dia highlight adalah waktu tu kan tengah viral kes pasal apa nama yang cakap dengan Caprice tu. Ingat dia panggil dia salah seorang pemimpin tertinggi untuk gerakan tu. Oh ya. Lepas tu untuk justify berkaitan dengan masalah sosial. Dia punya CEO baru Lebih kurang lah dia bawah sikit pada CEO kot. Bawah sikit. Yang mana waktu tu viral pasal cerita pasal apa penderaan kanak-kanak. Lepas tu ada yang viral cerita juga tentang masalah perkahwinan yang ramai-ramai, anak ramai-ramai tapi mak pak tak ada. So aku jadi macam okay, dia adalah satu pecahan ataupun satu rantaian leluhur daripada Arkam. So banyak fact-fact yang aku jumpa sebenarnya kita tak boleh temukan di mana-mana sebab JSB ni benda baru. So aku cari sendiri benda tu. Dan aku nak faham basis dan awalnya dulu. Baru aku boleh relate. Rupanya kenapa JSB macam ni sebab hak dulu punya macam tu. Selain daripada matlamat mereka dalam dari segi ekonomi dia, dari segi agama dia, dua lagi benda yang aku angkat adalah hiburan dan satu lagi daulah Islamiah, matlamat politik dia. Benda yang orang akan ingat tentang cerita tentang ekonomi dia, tapi tak ramai ingat tentang cerita daulah Islamiah dia yang dahsyat dengan hiburan dia yang menggemparkan. Macam tu. Apa daulah Islamiah dia? Daulah Islamiah dia. Daulah Islamiah kalau kita tengok balik kan, dalam fasa selepas daripada penubuhan Al-Arqam, daripada tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, setiap daripada 10 tahun daripada zaman ni, dia adalah zaman perubahan berfasa. Maksudnya dia ada fasa pertama lebih kepada dia nak membangunkan saksiah. Fasa yang kedua adalah khidmat masyarakat, ataupun kita boleh kata sesuatu yang kita give back to the people, masyarakat, dan kita membangunkan sistem pendidikan kita apa semua. Yang ketiga adalah penguasaan dari segi ekonomi dan juga dakwah di seluruh negara. Yang keempat adalah daulah Islamiah dalam menjadikan sebuah negara dan juga wilayah Islam. Itu yang keempat. Fasa yang keempat tu mula pada tahun awal 90-an. Tapi berakhir pada tahun 94-95 macam tu. Sebab kena ban dengan kerajaan. Itulah bagi aku, apa yang aku belajar pula adalah ketaksuban manusia lah kepada seorang yang kita idolkan. Bila kita salah meletakkan paksi kita kan, paksi keimanan kita ni, mungkin kita rasa macam kita mengidolakan orang ni dengan kadar yang berlebihan, benda tu akan berimpak lah kepada doktrin pemikiran kita sendiri. Apa pendapat kau pasal macam mana orang akhirnya boleh terjumus dalam kesesatan Al-Arqam ni sendiri? Okey. Kalau ikutkan pada awal penubuhan Al-Arqam dulu, kenapa ramai orang rasa terikut dan mudah sangat untuk bersama dengan Al-Arqam adalah disebabkan faktor macam hang kata, seorang pemimpin, seorang idol yang diangkat
Abuya Asy'ari dulu dianggap sebagai seseorang yang membawa kepada fahaman messianic. Maksudnya Messiah, someone yang ditunggu-tunggu. Dia bawa benda-benda macam tu. Dan benda tu melahirkan ketaksuban sebab waktu tu kita tengok anak muda bila dia nak berkecimpung ataupun dia cuba untuk masuk mendalami agama dalam keadaan waktu tu, dia tak ada banyak option. Sebab itulah negara kita Islam slow-slow nak dibentuk. Dan waktu tu bila dia tak ada option, dia nampak kalau aku bersama dalam satu gerakan Islam ataupun parti politik Islam, jalan perjuangan dia, status quo dia tertentu dia adalah tentang siasah sahaja, political Islam saja. Tapi aku nak overall, aku nak keseluruhan dari segi Islam tu sendiri. Arqam lahir waktu tu. Bila ada Al-Arqam yang boleh offer this kind of semuanya aspek yang ada dalam Islam, dan dia bawa sifat yang lebih bercorak moderate, dia anggap itulah tempat yang patut dia pergi dan diterima. Cuma dia jadi masalah bila dia duduk dalam satu movement tu, dia ditarbiah dengan beberapa pegangan yang pelbagai, menyebabkan dia wujud rasa kekaguman yang terlalu banyak terhadap Abu Asy'ari itu sendiri. Anak Abu Asy'ari dah masuk dalam jemaah tu, ditarbiah, terus walak, dan dia bukan walak semata-mata, mengagumi dia sebagai seorang tokoh yang luar biasa sampai ada yang menganggap dia wali Allah. Padahal Abu Asy'ari itu tak pernah claim pun dia tu nabi. Dia tak pernah claim dia wakil Tuhan. Tapi hang tahu dia claim dia jadi apa? Dia claim dia pembantu Imam Mahdi. Tu je. Orang ikut terus. Dalam keadaan Islam tengah huru-hara apa semua, dia datang, orang follow. Settle. So bagi kau penting tak asas kepada orang yang sebenarnya nak mencari agama dan membawa gerakan ataupun jihad agama tu sendiri? Sangat-sangat penting sebab kalau tak dipasakkan dengan asas akidah yang sesungguhnya, dengan tauhid yang betul, ke depan kita berhadapan dengan pelbagai cabaran, kita berhadapan dengan pelbagai pandangan dan ideologi yang berbeza. Kita nampak satu benda tu, oi mungkin benda ni betul. Tapi pada hakikatnya tidak. Sebab dia ada banyak percampuran dari unsur-unsur ideologi-ideologi yang berbeza. Betul. Ya? Firqah yang terlalu banyak ah. Antara tajuk-tajuk yang kau suka lagi borak dekat MS Studio apa? Okey, kalau MS Studio orang kenal aku dengan niche aku yang pertama tu pasal Arqam saja lah. Okay. Yang kedua aku suka cerita pasal Piramli. Piramli. Asal kau suka sangat Piramli? Berapa video kau pasal Piramli dah banyak ke? Banyak juga. Banyak ah. Banyak juga pasal Piramli ni. Kenapa aku suka cerita pasal Piramli okey. Piramli di Malaysia dikenali sebagai seorang seniman agung yang menjadi penyanyi, yang menjadi pelakon, yang menjadi penulis dan everything. Semuanya ada pada Piramli. Tapi kita hanya kenal siapa Piramli melalui filem-filem dia saja. Dan kita memandang filem tu as a medium hiburan. Sekali kita tengok, kita consume, kita habis, kita seronok dah. Dan kita dah tak fikir sangat dah pasal dia. Ataupun kita akan kenang balik dia bila mana kita dengar lagu raya ke, dengar lagu-lagu dia, dan tu je. Dan waktu ada satu hari tu, aku waktu biasa kerja dengan Dubuk dulu, Dubuk pernah menerbitkan satu buku yang ditulis oleh saudara Daniel Kadir yang bertajuk Membedah Piramli. Dan pada tahun 2015 sebenarnya, buku tu dah dicetak lebih daripada 1 juta naskah. Maksudnya ramai yang beli? Ramai, aku rasa dah beli time tu. Dan aku ni lambat kenal buku tu. Aku lambat baca buku tu. And then bila aku start baca, aku dapat satu fun fact yang gila-gila. Setiap daripada filem Piramli, bukan setakat ada mesej dan maksud tersirat, tetapi kritik sosial dia yang terlalu kuat daripada satu filem ke satu filem membuatkan aku excited. Dan aku rasa kalau aku dah tahu benda ni dan aku rasa seronok, rakyat Malaysia pun kena tahu benda ni. Semua orang kena tahu cerita ni. Sebab tu aku cerita pasal Piramli dekat MS Studio. Contoh kritik sosial yang bagi kau macam mind blown lah. Contoh-contoh yang paling mind blown aku suka dengan salah satu filem Piramli, iaitu filem Bujang Lapuk dulu. Okay, start. Bujang Lapuk adalah satu filem yang membawa manifestasi terhadap cerita tentang perkahwinan orang Melayu. Kadang-kadang scene-scene tu berlalu macam tu je, tapi aku tak sedar rupanya benda tu kritik sosial. Contoh, waktu orang tengok cerita Bujang Lapuk, ingat tak waktu depa mula-mula nak sampai ke rumah sewa depa tu, depa bawa balik ayam sekok. Lepas tu dia suruh Pak Nyong sembelih. Betul tak? Betul. Lepas tu bila Pak Nyong nak sembelih ayam tu, Pak Nyong cakap dekat tiga-tiga orang ni, hampa tiga-tiga orang Bujang Lapuk ni kalau hampa dah menikah lagi senang. Kan bagus kalau hampa menikah. Hampa ni bukan tak boleh menikah, kalau hampa menikah
Adalah bini jaga makan pakai hampa. Tak ada lah hampa susah sampai sembelih ayam ke masak pun hampa nak kena buat sendiri. Lepas tu depa Piramli pun kata dengan geng-geng ni janganlah kata macam ni. Tak apa. So nak tak nak mula-mula Pak Nyong menggambarkan satu situasi pada kita. Orang kita sebenarnya kalau nak menjadi lebih senang dalam kehidupan, nakkan kehidupan tu lebih baik, jalan dia adalah perkahwinan. Tu je. Masyarakat Melayu dulu mungkin percaya macam tu. Tapi keburukan, the dark side of perkahwinan itu mula didedahkan oleh Pak Nyong sendiri waktu mana dia bertengkar dengan bini dia. Siapa yang bersalah dalam hal ini? Mak bapak kau. Duk tengkar pasal mak bapak kau ni. Waktu tu ingat tak dia cerita tentang jiran kita tu dah menikah, gelamah dia sampai tak ni. Aku selama ni menikah dengan hang, aku tak dapat apa pun. Lepas tu Pak Nyong balas balik. Sampai hari ni hang nak cerita pasal Ongkip menikah dengan aku. Kalau hang dah tahu hang akan hidup susah, kenapa hang nak hidup dengan aku? Sebab mak bapak kau dah bergaduh. Ujung-ujung dia ada cerita satu part yang mana kita ni dulu nak menikah susah. Aku dulu nak kahwin dengan hang, aku terpaksa pinjam duit dengan ceti. Aku berhutang dalam menikah. Sebab nak menikah dengan hang, sampai hari ni anak kita 4-5 orang pun hutang kahwin kita tak selesai lagi. Wah. Benda ni hutang loan dalam Sampai perkahwinan sekarang. sampai sekarang ada. Benda tu dah ada dalam filem Bujang Lapuk. Dan pada hujungnya kita nampak waktu tu perkahwinan sebenarnya tidaklah menjanjikan kebahagiaan kalau hang sebenarnya menikah sampai terpaksa berhutang. Sebab tu kalau kita belajar hukum nikah ni, dia ada kalanya dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat. Betul? Sebab benda-benda macam ni lah. Waktu tu kalau dah tak ada kemampuan, jangan. Ataupun kalau ada kemampuan yang banyak sangat, jangan sampai jadi macam ni. Macam tu. Tu di antara satu cerita yang best untuk aku highlight dan dapat sambutan. Dan di antara cerita-cerita yang lain yang aku ada cakap juga dalam studio berkaitan dengan Piramli ni, konten tentang Piramli mengkritik Shaw Brothers sendiri. Cerita tentang kritik sosial tentang Shaw Brothersnya apa semua. Sampai filem tu dan juga satu lagi filem mengakibatkan ada protes di kalangan pekerja-pekerja Shaw Brothers menuntut pembayaran yang setimpal daripada Shaw Brothers sendiri. Dan Piramli datangkan protes melalui filem Seniman Bujang Lapuk. Seniman Bujang Lapuk yang dia nak pergi berlakon Betul. Oh. Yes, Seniman Bujang Lapuk ni pun bolehkah aku share? Cerita. Share. Okey, aku ringkas sikit kan. Seniman Bujang Lapuk, satu filem cerita tentang 3 orang ni, depa nak jadi pelakon. Kita tengok dengan opening filem Seniman Bujang Lapuk tu sendiri. Sebelum kita masuk ke 3 orang ni. Hang perasan tak? First shot Seniman Bujang Lapuk yang diambil, mula-mula kita nampak apa? Patung Stamford Raffles. Stamford Raffles adalah satu simbol penjajahan di tanah Melayu. Singapura lah waktu tu. Dia buka dulu dengan Stamford Raffles. Lepas Stamford Raffles, dia beralih kepada shot yang seterusnya, wayang waktu tu. Tengah tayang cerita The Imposter. Dengan satu lagi cerita apa, Dave Cameron ke apa aku lupa. Tiba-tiba, ada satu kereta kecil ni, kereta bodoh ni, dengan tayak pancat apa semua, jalan tengah mempromosikan filem Panji Semerang. Okey, dah sampai filem Panji Semerang waktu tu apa semua ni, apa yang Piramli cuba nak sampaikan? Hari ni Malaysia, tanah Melayu telah merdeka. Tetapi dalam urusan filem, dalam segi hiburan, kita masih lagi memberikan peluang kepada filem-filem barat untuk menyerlah dalam sinema kita. Sampaikan orang-orang tempatan, orang-orang lokal. Shaw Brothers ni sendiri tak promosikan filem lokal, promosikan filem luar. Geng-geng pelakon ni sampai satu tahap depa kena sewa kereta buruk tu dan depa kena marketkan Panji Semerang tu seorang-seorang depa dengan cara independen depa. Tu kritikan yang pertama. And then kritikan tu dia bersambung lepas daripada kereta kecil pasal Panji Semerang tengah promote tu masuk dalam kawasan kampung. Tiba-tiba bom meletup. Sampai si Sudin kata, "Oh, itu bunyi bom ke apa?" Rupanya Sudin pergi tengok, oh, tayak kereta ni pancat. Tapi perasan tak waktu dia masuk kampung tu, depa sebarkan risalah. Filem baru. Dan orang kampung semua pakat kerumun, pakat ligan depa. Piramli nak sampaikan, orang-orang bandar tak tengok cerita lokal, tapi cerita lokal banyak disambut baik oleh orang-orang kampung. Orang-orang bandar akan tengok cerita Eropah, orang akan tengok cerita US punya filem. Tapi orang kampung akan bagi perhatian mereka dekat filem lokal. Dia nampak sikit sebab waktu kereta tadi jalan kat bandar, mana ada siapa pergi kerumun, orang buat tak tahu lah. Macam tu.
So bila disambungkan balik dalam scene depan tabung-tabung apa semua kereta tayar pecah tu, waktu tu kita nampak Sudin tanya, ini kontrak muzik orang mati ke? Lepas tu Chase bukan, ini sebenarnya adalah kami ni geng-geng pelakon. Kami ni Tengah apa semua promosi tengah apa buat semua. tengah promote ke filem depa. Lepas tu lah Sudin kata, oh sebenarnya saya dengan kawan-kawan sini pun nak jadi pelakon. Macam mana kami nak jadi pelakon lah? Pergi Jalan Ampas. Tiba-tiba dia sebut Jalan Ampas. Jalan Ampas means Shaw Brothers lah. Itu kritikan yang awal. Sebenarnya nak menggambarkan Shaw Brothers ni menekan pekerja-pekerja mereka. Dah lah mereka ni adalah penggiat filem. Mereka kena buat promote marketing mereka sendiri. Dalam masa yang sama, mereka juga dipalit dengan masalah kewangan yang tak setimpal. Macam itulah kritikan dia, Jalan Ampas. So dia nak gambarkan, nak jadi pelakon, tak payah, Jalan Ampas tu gampang ya, macam tu lah. Itu di antara mesej-mesej dia. Banyak lagi lah cerita-cerita lain yang ada kritik sosial. Yang paling besar aku nampak dia kritik lifestyle orang Melayu lah. Yang suka Ya. mabuk, minum air. Betul. Which is, macam ni lah orang Melayu dulu. Hakikatnya. Aku macam, wah. Macam kita, kalau kita tengok sampai, kalau kita ni dah tahu lah, kalau kita nak mabuk ni macam ada satu benda yang sangat haram jadah lah untuk kita. Betul. Tapi dia macam, macam tu ya Orang-orang kita yang dulu-dulu macam tu. So itu disebabkan itulah sebab aku rasa kenapa aku suka dengan filem-filem P. Satu-satu shot, satu-satu hidden message yang orang tak perasan, aku cuba terangkan balik dekat depa. Salah satu contoh lagi waktu depa naik beca. Waktu depa naik beca nak pergi studio Jalan Ampas lah. Kan waktu tu kan depa masing-masing tak cukup duit. Yang tepuk telinga tu keluar sekupang, keluar sekupang sebab depa kena bayar 3 kupang. Lepas tu lah kali sampai dekat Siajis, tak cukup ni cik, ada lagi 5 sen balance kan. Apa pasal tak cukup? Yalah naik ni 30 sen, tapi encik semua bayar 25 sen. Saya naik second class, dia orang naik first class. Patutnya saya kurang lah sikit. Kematu je muka saya, dia kata kan. Kematu habis muka saya ni. Sakit dulu tu. Tapi yang kayu baca tu kata balik, ya tapi kita sama-sama sampai. Saya juga penat kayu. Masalahnya sampai tu malah sampai. Tapi kalau saya dah duduk dekat bawah tu, bagilah kurang sikit. Lepas tu pakcik tu kata, kalau ada lagi orang macam hampa, kami duk buat beca ni kena bikin union, Kesatuan Pekerja. Benda-benda simple, benda-benda macam ni je. Tapi tu aku cakap, Seniman Bujang Lapuk, dia bukan setakat popcorn punya filem, tapi dia adalah filem kritik sosial P. Ramlee. Tapi kau rasa memang intention Allahyarham P. Ramlee memang nak betul-betul nak buat macam tu ke memang tak sengaja, indirectly nak buat macam tu? Aku rasa dia memang nak buat macam tu. Sebab kalau ikutkan balik, ini fun fact lah kan. Hari tu aku ada bertemu, waktu aku buat podcast, aku ada jemput seorang guest ni. Nama dia Hidir Ali Razali. Brother Hidir ni adalah someone yang tengah buat macam-macam satu big project dengan Datuk Adil Ahmad Ramli, dengan seorang lagi Datuk, aku lupa nama Datuk apa, untuk projek filem ataupun biopic P. Ramlee. Okay, tak apa, kita fast forward. Cerita pasal Hidir Ali Razali ni, dia adalah someone yang mengumpulkan everything tentang P. Ramlee daripada dia kecil. So hari tu dia ada cerita kat aku satu benda tentang hubungan Tan Sri P. Ramlee dengan seorang lelaki yang bernama S. Sudarmaji. Okay. Dia best ni cerita pasal S. Sudarmaji ni. P. Ramlee ni dikenali sebagai seorang tokoh yang bersifat nasionalis Melayu. Betul. Dalam masa yang sama, ada pihak menggambarkan dia ni adalah seorang yang berfahaman sosialis Melayu pula. Ada orang kata dia sosialis sebab kritik sosial. Tapi kita tengok kawan baik dia siapa. Kawan baik dia sebenarnya bukanlah Sudin atau Aziz pun. Tapi kawan baik yang sebenar-benar baiknya adalah S. Sudarmaji. Okey, siapa S. Sudarmaji ni? Kiranya Okey. kawan baik dia orang yang jarang orang dengar nama dia kan? Ya. S. Sudarmaji ni dia adalah salah seorang pimpinan yang berada dalam Angkatan 45 bersama dengan seorang penyair terkenal di Indonesia, Khairil Anwar dulu. So nak tak nak dia basically orang yang berhaluan kiri lah. Dan specialnya S. Sudarmaji ni, kalau hang perasan ke semua lagu-lagu yang pernah P. Ramlee ada, P. Ramlee mungkin someone yang kompos lagu tu. Siapa yang tulis lagu tu? S. Sudarmaji adalah orangnya. Dan S. Sudarmaji ni someone yang special. Dan kalau kita nak tengok dia, dia cuma pernah appear, jarang lah dia appear dalam filem. Ada sekali je. Dia pernah berlakon tak? Ada satu dalam filem Seniman Bujang Lapuk tak? Hai ingat tak? Dia ada bawa seorang mamat ni, pakcik tua ni, orang tua mana, jumpa director Ahmad Nisfu. Nak kalau tak kasih saya jadi hang tua, kasihlah saya jadi hang jebat.
Oh. Macam mana nak jadi hang jebat ni? Tuan director, ingat tuan director. Dia ni makan nasi sampai 5 pinggan. Itu bukan kuat, itu gelojoh. Wah, ingat tak? Oh. Yang laki yang recommend tu, itulah Sudar Maji. Oh. Sampai dia cakap waktu tu, kalau tak kasih saya jadikan hang jebat, kasihlah saya jadi hang kebun. Lepas tu waktu tu lah si Sudar Maji kata, kalau hang kebun, dia tak boleh pakai keris. Dia mesti pakai cangkul. Cangkul. So yang cakap tu, itulah Sudar Maji. Itulah Dia adalah best friend Piramli. best friend Piramli yang selalu ada di belakang tabir dengan Piramli. Dan kebanyakan track ataupun pembawaan filem-filem dan lagu-lagu yang Piramli hasilkan pun banyak diinspirasikan juga daripada Sudar Maji. Sudar Maji ni leftist. Macam tu. Kiranya orang-orang dulu ni dia bukan sekadar berkarya, tapi dia orang dalam masa yang sama dia orang juga melibatkan diri dalam aktiviti sosial lah. Betul. Gerakan sosial. Gerakan sosial. Gerakan-gerakan aktiviti aktivis. Betul. Daripada dulu dah ada benda ni. So Piramli tu dia dikira apa? Piramli, aku susah nak Kalau gambarkan dia daripada perbincangan kau dengan Kidir, apa dia borak? sebab dia ada banyak orang kata apa, banyak pendapat yang berbeza. Ada orang kata dia adalah someone yang mengkritik UMNO. Tapi kalau hang nak kata dia mengkritik UMNO melalui filem Pendekar Bujang Lapuk, hang kena sedar satu benda. Piramli dengan Tunku Abdul Rahman rapat. Oh, ya. Dan Piramli adalah seorang nasionalis. Takkanlah dia waktu tu nak menggambarkan UMNO ni teruk sangat. Tapi tentang Alip, tentang meme Nun Wow tu, sebenarnya bukanlah satu kritikan yang directly kepada UMNO secara keseluruhan, tetapi dia lebih kepada krisis kepimpinan dalam parti. Dia nak menegur orang Melayu dalam UMNO. UMNO sepatutnya jadi macam ni. UMNO tak boleh berpecah dengan sebab individu tertentu saja. UMNO tak boleh berpecah dengan sebab benda-benda yang tak sepatutnya. Macam tu. Sebab itulah ada dialog Alif tentang meme Nun Wow tu. Bukanlah Piramli tak suka UMNO. Sebab zaman tu, kalau hang nak berpolitik pun apa alternatif hang ada? PAS. Kalau tak PAS, mungkin parti komunis. Tu je lah yang ada waktu tu. So menarik juga lah sebenarnya bila kita bincang pasal Allahyarham Piramli ni. Betul. Pasal Piramli ni seronok juga lah cerita dia. Ada pelbagai benda lah. Dari filem-filem dia, kritik sosial dia. Dan aku enjoy benda tu. Dan aku tak sangka, aku ingatkan benda ni dah ramai orang tahu. Tapi tak ramai orang tahu. Mungkin lah ada orang yang try bedah filem, tapi dia mungkin bedah dari sudut surface je kot. Tapi boleh jadilah dia sebenarnya indirectly ke ataupun dia memang sengaja je lah nak kritik. Betul. Tu je lah. Betul tu je. Kita tak tahu kesahihannya sebab kita tak hidup dengan dia. Wallahualam. Ya, tapi kalau based on Kidir pun dia tak boleh nak pastikan lah. Dia pun tak boleh nak pastikan sebenarnya benda tu, senang cerita orang akan berdebat satu benda. Betul ke Piramli ni sosialis? Tapi dia kata tak. Sebab tak ada sesuatu apa pun yang boleh membuktikan dia ni berfahaman sosialis. Tu je. Yang ada cuma sebab dia berkawan baik dengan Tunku, dan dalam masa sama juga dia di antara orang yang paling kuat menentang Soekarno dulu. Dan dia paling kuat backup Tunku gila-gila punya. Ya, sebab Piramli bantai Soekarno kan pakai filem ni Tiga Abdul waktu tu. Dan waktu tu nak kena cerita pasal Tiga Abdul ni. Cerita agak boleh lah. Okay, dia dalam Tiga Abdul kat mana part yang sebenarnya Piramli ni mengkritik Soekarno, dia adalah daripada satu dialog daripada Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Waktu tu kan pak depa baru meninggal dunia. Pak depa Ismail Ulam Raja baru meninggal. Dah baru meninggal, depa ni duk berebut pasal harta ni. Dak berebut pasal harta apa semua. Lepas tu okey, kerana apa kanda yang paling tua, kanda decide banyak-banyak ni. Okey, Adinda akan dapat macam ni. Adinda Abdul Wahab akan dapat ni jadah sekarang. Okey, boleh tak kita deal macam ni? Lepas tu si Abdul Wahab ni kata, kenapa kita plan nak buat macam ni apa semua? Apa kata kita buat macam ni jadah apa? Dah plan-plan. Waktu tu depa ada highlight dekat satu benda tentang demokrasi. Demokrasi ni demokrasi apa? Ini demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin kepala otak kau. So, dari mana my words ataupun terms demokrasi terpimpin tu? Demokrasi terpimpin adalah satu gagasan yang dibawa oleh Soekarno waktu dia jadi Presiden Indonesia waktu tu. Dalam demokrasi terpimpin ni ada ideologi Nasakom, nasionalis,
Socialist, Socialist komunis Communism. dan satu lagi Islamis. So dia ada 3 golongan ni ataupun 3 ideologi ni dalam dia punya kerajaan. So kritikan dia terhadap Nasakom adalah bercerita tentang kerajaan tu dah lah tak stabil. Lepas tu waktu tu depa buat satu gerakan protes ataupun konfrontasi ke atas Malaysia. Hang punya negara tengah serabut, patut hang duk sibuk pasal negara aku. So sebenarnya waktu tu juga Soekarno kan tengah bantai Tunku. So dia backup lah Tunku dengan pakai filem dengan demokrasi tu pimpin tu je. So tu di antara cerita-cerita yang ada dalam Tiga Abdul lah. So sebenarnya kau menggali filem pun Okay. kau memang tak nak filem-filem yang dia tidak memainkan fikiran kau lah. Tidak, kau Dia tak tengok mengganggu filem lah. secara kosong lah. Lebih kurang macam tu. Kalau filem-filem Prime ni macam tu lah. Aku tak nak. Dia ada masa kau akan enjoy je. Tapi ada masa aku rasa macam kenapa dia jadi macam ni Dia mesti macam ni macam tu. Mesti ada sebab. Mesti ada filosofi di sebalik setiap kenapa perkara tu dia hasilkan lah. Betul. So apa yang kau nampak yang like lah kat sekarang punya filem? Kalau kau nak compare lah dengan zaman Piramli. Ush. Aku tak tahu aku adalah ahlinya. Tapi Tapi aku, yang kita nampak yang kita nampak pendapat kita personal lah kan. Apa yang kurangnya dari segi filem-filem hari ni? Macam mana nak jadi macam filem Piramli yang macam dulu, yang evergreen Yang sampai evergreen, sekarang. okay. Aku boleh kata apa yang patut filem-filem hari ni ada adalah filem-filem yang ada message, yang dia nak menyampaikan sesuatu. Tak kisahlah dari segi kritik sosial ataupun filem tu sebenarnya mengajak kita penonton untuk berfikir semula. Dan filem-filem macam ni dia ada tarikan dia itu sendiri. Betul? Macam contoh filem yang kita tengok dulu yang aku rasa what a good movie, Imaginur, Reversi ke, filem-filem yang macam tu. Rentih apa semua kan. Kalau action filem tu okey bukan tak okey. Cuma action filem yang ada dekat Malaysia hari ni, kita dah dibiasakan dengan cerita-cerita unit beruniform. Lama-lama cemuh juga. So cuba bawa satu-satu benda yang berbeza. Benda-benda baru. Macam filem seram, Malam Terlarang dah membuktikan dia bawa satu set yang berbeza. Aku nak filem-filem macam tu. Macam Sheriff tu pun okey. Walaupun dia stay badan uniform tapi still best untuk layan. Bahasa kritik sosial dia memang jelas lagi bersuluh lah. Yes, dalam filem tu sendiri. So aku nak filem-filem macam tu lah. Orang macam kita hari ni nak konsum. Tapi aku tak tahu semua orang akan pandang benda view ni sama macam kita ke tak. Kan macam tu. Itu harapan aku lah untuk filem-filem akan datang. Lepas tu kalau kau sendiri, kau target lepas ni kau nak lagi bahas topik apa? Kat Iman Studio okay. Aku konsisten untuk bercakap pasal Piramli of course. Satu lagi aku kalau dekat MN Studio, kalau perasan aku banyak cerita pasal Indonesia. Ya doh. Terlalu aku banyak. Jajak. Piramli tak suka Soekarno tapi kau kenapa kau suka dengan Indonesia punya cara fikir? Yelah, bila kita tengok politik kat Indonesia pun macam segabut. Apa yang buat kau macam suka sangat ke atas Indonesia tu sendiri lah? Yang tu yang seronok tu sebenarnya. Okay. Indonesia, aku tertarik kepada beberapa benda. Pada mulanya memang aku just tertarik dengan bola sepak Indonesia aja. Tapi apa yang membuatkan aku lebih ada minat yang mendalam untuk faham lebih tentang Indonesia? Filem dan buku. Bila bercerita tentang filem, aku didedahkan dengan contoh filem-filem terawal yang aku tengok macam cerita Sultan Agong yang bercerita tentang Kerajaan Mataram. Dan masalah dekat Malaysia ni, contoh filem-filem yang aku nak yang highlight tentang, yang angkat sejarah budaya bangsa aku, tak banyak. Tapi dekat Indonesia dia pun boleh buat benda tu dengan cukup baik. Dalam nak mengangkat satu-satu bangsa, budaya, nak angkat tokoh-tokoh tertentu, dan aku enjoy dengan benda tu. Bila aku enjoy tengok filem saja, aku rasa filem je tak cukup. Aku akan cari buku pula. Dan daripada situ aku akan dapat discover banyak benda tentang apa yang pernah berlaku dulu sampailah apa yang terjadi pada hari ini. Dan Indonesia kaya dengan segala jenis benda-benda macam tu. Contoh, dulu pernah viral cerita tentang Gadis Kretek tu. Betul? Okay. Gadis Kretek lakonan Dian Sastrowardoyo yang sebenarnya mengangkat feminism, yang bercerita tentang bagaimana wanita berada dalam pabrik kretek. Wanita menjadi pengusaha, wanita jadi businesswoman, tapi wanita ni seokok kretek. So waktu tu aku nak cari kebenaran di sebalik cerita-cerita tu. Sebab aku baca Ratih Kumala punya buku bernama Gadis Kretek. Buku ni adalah fiction tulisan dia. Memang power.
Tapi tiba-tiba aku rasa aku nak cari. Entah-entah benda ni sebenarnya memang ada. Perempuan ni entah-entah betul-betul ada. Dan daripada situlah aku cari, aku dapat discover. Sebenarnya gadis kretek tu diinspirasikan daripada seorang wanita yang bernama Roro Mendut. Roro Mendut suatu ketika yang menjadi tawanan perang dan dipaksa untuk berkahwin dengan salah satu pemimpin dari kerajaan Mataram. Tapi perempuan tu tak mau. Bila perempuan tu tak mau, dia kata aku akan bayar pampasan untuk aku tak menikah dengan hang, aku akan berniaga. Dan waktu tu dia berniaga apa? Dia berniaga kretek. Berkat orang kata isapan bibir dia pada setiap rokok tu jadi laku. Dan dia tiba-tiba jadi usahawan. Dia macam tu lah. Aku dapat tahu discover benda-benda macam ni. Start mesti daripada filem ke. Ya. Aku cari buku Sebab dan aku dapat benda Aku tu. setuju juga sebab adaptation, kita panggil adaptasi lah Adaptasi, daripada betul. orang Indonesia ni menjadikan pandangan kita kan, contohlah cerita-cerita pasal filem BJ Habibie. Okay. Daripada kita dengar macam kalau kita baca saja dan kita dengar macam BJ Habibie ni yang kita tahu secara umum lah. BJ Habibie ni tak adalah ni sangat macam bahasa pandangan kita pula dekat politik kat Indonesia macam tu je kan. Betul. Tapi bila dia buat filem, dia jadi macam wish. Smart juga dia ni. Faham tak? Dan Indonesia berjaya untuk menghasilkan filem yang power untuk angkat tokoh-tokoh dia. Yeah. Hatta dia orang menterjemahkan suatu kes menjadi sebuah filem pun smart. Betul? Yang tu aku setuju. Contohnya yang cerita Vina ke. Oh, Vina. Sakit. Vina dia memang betul-betul menambahkan kesakitan. Contohnya lagi pasal 172 hari. 172 hari pasal rumah tangga yang memang betul-betul berlaku kan. Dia orang cerita hantu tak cerita lah. Cerita hantu memang dia cerita pasal culture dia orang. Betul. Itu yang buat dia jadi win lah. Tentang Jawa apa semua. Tapak tilas and so on. Tahu aku cakap kat Malaysia ni yang bawa benda tu Malam Terlarang lah. Punya filem macam tu. Dia angkat balik benda-benda macam tu. Sebab filem seram or mistik, it's not about jump scare je. Dia sebab dia benda yang relate lah. Relate Relate dengan kita. Relate dengan kita. So kalau kau idol kau siapa? Idol apa tu? Idol apa? Kepimpinan lah Indonesia. Sebab tadi kau cakap kau minat bola sepak Indonesia pun sebenarnya dah menjadi satu benda yang bahaya lah. Bahaya. Sebab kita tahu betapa beefnya Malaysia dan Indonesia punya Tak football. pasal-pasal lepas di komen apa penuh dengan Indonesia pula. Dah bantai okay. Kalau tokoh aku dari segi kepimpinan Indonesia, aku sangat-sangat meminati seorang lelaki yang bernama Haji Omar Said Chokro Aminoto. Panjang gila nama. Chokro Aminoto. aku akan cerita konten ni dekat MN Studio minggu depan. Sebab apa Chokro Aminoto? Sebab Haji Omar Said Chokro Aminoto digelar guru bangsa. Dan dia juga digelar Raja Jawa tanpa mahkota. Ui. Kenapa? Sebab disebabkan dia lahirnya 3 fahaman yang berbeza yang membentuk Indonesia sampai hari ini. Kucak-kacirnya Indonesia, eloknya Indonesia semua berpunca dari seorang lelaki yang bernama Chokro Aminoto ni. Lah. Sebab dia melahirkan siapa tau? Dia melahirkan Soekarno, dia melahirkan Samaun, iaitu tokoh komunis Indonesia, dan dia melahirkan Kartosuwiryo, yang mana dia adalah pemimpin Parti Islam di Indonesia. Dan sebenarnya Chokro Aminoto ni adalah orang yang membawa fahaman Islamic Socialist, Socialism Islam. Dan dia melahirkan 3 acuan yang berbeza. 3 orang yang berbeza ni lah yang membentuk Indonesia hari ni. Sebab tu aku sangat-sangat suka dia. Dan selain daripada kenapa aku suka tokoh macam ni, dia juga adalah seorang pemidato yang hebat. Dan dia seorang penulis yang hebat. Sebab Chokro Aminoto selalu kata, kalau mau jadi seorang pemimpin yang hebat, menulislah seperti wartawan, bicaralah seperti orator. Itu akan menjadikan kau seorang pemimpin yang hebat. Kau kena power menulis, kau kena pandai bercakap. Dan dialah yang ajar Soekarno jadi power. Kenapa Soekarno boleh berpidato berdegar-degar, gila-gila, semua suka? Semua sebab Chokro Aminoto. Chokro Aminoto ni, dia adalah orang senang. Dia adalah golongan ningrat sebab dia Raden Mas, golongan bangsawan. Tapi dia tinggalkan kehidupan dia yang senang lenang sebab dia tak sanggup tengok bangsa dia direndahkan dan dijajahkan seteruk itu. Dia tinggalkan kesenangan dia, dia jadi cikgu, dia bangunkan satu tempat dan dia bangunkan 3 ideologi ni daripada 3 orang ni. Sebab tu aku suka Chokro Aminoto. So basically kesimpulan dia berkaitan dengan seorang tokoh dan pemimpin. Untuk engkau ubah dunia,
tak semestinya kau kena jadi public figure ataupun kau kena jadi orang dekat depan. Tapi kau jadi seseorang di belakang tabir yang mewujudkan perubahan tu, Yang melahirkan lah. yang melahirkan. Kau lagi hebat macam tu. Sebab tu aku minat Cokro Aminoto. Dan filem dia ada. Filem dia kan tahu siapa pelakon? Jadi Cokro Aminoto. Reza Rahadian bro. Baru ke? Cokro Aminoto ni dah lama dah 2000. Apa saja ceritanya? Cokro Aminoto. Oh ya. HOSTJOKROAMINOTO. Dia berlakon. Oh Reza Rahadian kan. Of course lah sedap kalau dia berlakon. Power lah. Dah sah. Asal nama buku kau panduan drop nama toko time borak dengan member yang cenggampang? Cuba kira berapa perkataan ada tu. Banyak agak tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 patah Asal ada perkataan. 10? Okey. Kenapa ada 10? Inilah tarikan dan istimewanya buku ni. Kalau kita tengok beberapa syarikat penerbitan yang famous lah, macam contoh Fiksi. Fiksi dia menerbitkan karya-karya fiksyen. Hampa asal tak? Semua buku dia, tajuk dia satu perkataan je. Murtad. Gantung. Murtad. Hostel. Hostel. So Syafiq Aizat pun semua okey. So lain-lain tu lah geng-geng tu kan. Itu fiksi. So dekat The Book Press, waktu tu sebenarnya The Book Press dia harmonik lah dengan fiksi. Cuma kami bawa konten-konten ataupun buku yang bercorak non-fiction. Cuma waktu tu bila sekali waktu tu aku diberikan peluang untuk menulis based on apa yang aku buat dan apa yang aku minat. Bos aku Mutalik Uthman, dia bagi satu recommendation untuk aku nak buku hang ada tajuk dia macam ni. Ada satu buku ni, kulit dia saja penuh dengan nama tajuk buku. Weh. Dan itu yang menjadikan buku ni special. Dan dalam Malaysia ni, cuba cari berapa banyak buku ada 10 patah perkataan. Tajuk dia. Tak ada. Buku aku paling panjang weh. Jenuh nak sebut. Macam tu. Tapi asal tajuk dia panduan drop nama toko time tengah berborak dengan member yang cenggampang? Okay, sebab apa sebab aku ni ada satu habit tau. Habit aku kalau duk melepak dengan member kan, melepak dengan dia ada orang depan dia apa semua. Siapa-siapa pun bila aku duduk ni satu table ni, aku akan rasa seronok untuk bercakap dengan orang dan menyembang dengan orang. Dan aku nak buat orang kagum dengan aku, orang impress dengan aku. Bila aku cakap je, aku akan drop nama-nama tokoh yang pelik-pelik yang orang tak tahu. Oh, contohnya kita nak borak-borak macam ni kan. Tiba-tiba aku borak dengan kau. Bob Marley pernah berkata. Macam tu. Bob Marley ke. Macam aku cerita kat hang tadi pasal contoh apa? Sudarmaji. Hang pun nganga. So basically dekat sini, aku nampak hebat sebab aku cerita pasal benda tu. Orang yang tak tahu ni akan nampak macam gampang apa benda ni. Kau nak cakap gampang ni? Tak ada. Itu contoh lah, contoh. Tapi tak adalah kat contoh tapi dekat meja makan, kat kedai mamak aku buat macam tu. Dan aku rasa itu bukan takat budaya aku seorang tapi budaya rakyat Malaysia. Betul. Kita kalau keluar pergi kedai mamak, kita duduk lepak kat mana sekalipun, kita kan suka main dengan pokok kita ramai-ramai. Apa pasal tak orang kita lagi-lagi lelaki, topik menyembang kita kat kedai mamak tak pernah konsisten. Betul. Mula-mula kita akan cerita pasal kerja Ustaz, pasal study, lepas tu tiba-tiba cerita pasal filem. Tiba-tiba cerita pasal politik. Last-last agama. Last agama, ujung-ujung kiamat. Selalunya macam tu. So aku sebenarnya memberi satu ramuan rahsia untuk menjadikan perbualan hang tu lagi gempak dan hang shine dalam perbualan tu, dalam conversation tu. Kiranya kau lah the big influence lah kat table tu. Macam tu. Kalau macam tu. Dan aku percaya bukan aku seorang je boleh jadi macam tu. Orang lain pun boleh. Baca dah buku aku. Dengan membaca lah. Dengan membaca lah. Dengan membaca. Oh ni kiranya kau rangkumkan tokoh-tokoh yang hebat. Betul. Tanpa mengira latar belakang lah. Aku tahu ada pemuzik, ada pelakon, rappers, ada macam-macam field, ada politician, ada agama. Dan basically tokoh-tokoh yang aku datangkan dalam buku aku ni disebabkan buku Lia ataupun The Book Press ni dia haluan kiri. So tokoh dalam ni semua tokoh leftis. Kalau kau nak tahu lah, aku kan dulu tengok Dubuk kan. Zaman-zaman aku belajar kan. Aku tengok Dubuk ni macam tengok warna pun aku tahu macam dia ni menyeramkan, ni tempat buku ni macam tak nak pergi lah. Kau faham tak? Maksudnya macam maksud macam bukan under 18 punya tempatnya ni. Dia macam kau buka buku Amran Fans lah. Amran Fans. Kau faham tak? Dia macam tu lah. Habis baca buku Amran Fans? Amran Fans tu aku pernah yelah. Aku buka buku Amran Fans kan. Aku baru beli, itu satu-satunya buku yang aku buka time tu. Aku tak apa benda lah mencari carut ni kan.
Oh, Itu buku ganas betul. pertama Udubuk yang pernah aku ada lah. Tapi buku tu ada lagi ganas pada tu. Apa? Yang tu buku yang Amran Fan tu biasa lagi. Ada satu lagi buku. Ini owner lah. Ini bos aku sendiri tulis. Muttalib Osman. Nama buku tu Orang Ngomong Anjing Gonggong. Buku dia Oh. kali merah. Dan buku tu dah kena ban dengan kerajaan. Sampai hari ni tak ditarik lagi pengharaman tu. Sebab apa? Kau tahu tak dalam buku tu, sebelum Malaysia ni ada buku healing, dia orang pertama yang buat buku healing. Oh, itu buku healing ah. Buku healing dia bukan buku healing yang betul pun. Kenapa nama tajuk kena buat yang tu? Okey, tak apa. Kita cerita pasal konten, contoh konten dalam buku tu. Kau bayangkan, ada satu, dia sebenarnya adalah quotes dengan gambar. Okay. Contoh dia ada satu quotes nombor 12. Hmm. Result SPM tak penting. Yang penting bapak kau siapa. Kau tahu letak gambar siapa? Ada gambar Mahathir dengan gambar Mukris. Oh. Anak dia. Quote macam tu lah. Bahaya gila. Kalau kawan aku Syiah, kenapa? Dia quotes yang terlalu banyak dan kontroversi. Dan benda tu sampai diharamkan kerajaan cerita lah. the biggest rage bait semua dalam tu lah. Terlalu banyak. Wow. Kau tak pernah tanya bos kau kenapa dia buat macam tu? Dia memang adalah seorang yang berbeza sangat dengan orang lain. Aku tak pernah jumpa orang macam tu. Dia pelik. Tapi dia style. Macam tu. Dia pelik tapi dia style. Sebab tu dia berpegang. Kan aku selalu datang dengan tagline liar dan angkuh. Liar dan angkuh tu dia lah yang initiate. Dia orang pertama yang bawa fahaman liar dan angkuh tu. Dan liar dan angkuh tu lah dia berpegang sebagai dia punya pegangan dalam hidup. Dalam apa-apa situation pun aku liar dan aku angkuh. Ni bos kau. Tu dia lah tu. Muka dia. Nice. Aduh. Shout out tu apa nama dia? Muttalib Osman. Muttalib Osman baik Dubuk Press. Okay. Aku sebenarnya banyak lagi nak tanya kau. Tapi okay. mungkin lepas ni boleh berbahas tapi topik yang lagi kursus. Kursus lah. Kursus. Khusus lah. Tak pengkhususan. Okay, boleh. Sebab Tak bagilah tahan. kau borak dulu pasal siapa tadi nama dia? Siapa? Yang kau nak borak minggu depan kat MS Studio. Haji Omar Said Cokro Aminoto. Bapak susah nak sebut. Ni kau kena masukkan nama ni ke? Sebab tu lah panduan drop nama tokoh tu. Ni ada dekat Shopee ada kan? Ada okay. Kalau ni kalau nak promote ni. Ni ada. Okay. Kalau siapa-siapa nak beli buku panduan drop nama tokoh tembok dengan member Cekampang ni, dekat Shopee ada, Shopee Kenapa buku liar. Shopee buku liar ada, dekat TikTok Shop pun ada. Selain daripada tu dekat website pun ada. Selain daripada website, hang juga boleh dapatkan buku ni. Contoh kalau nak beli fizikal, hang boleh pergi KLCC, ada dekat Kinokuniya. Oh. Fun fact, buku aku bukan ada dekat KLCC je. Dekat Singapura pun ada. Wah. Dekat Mary Austin punya bookstore. Ingat tu. So boleh dapatkan buku aku ni di tempat-tempat aku abang tadi lah. Tapi kalau kau buat buku macam ni kan, dia berapa naskah tu dikira macam mana kau dapat commission? Royalty royalty aku dapat. Katakanlah satu buku. Okay. Satu buku ni contoh costing dia total apa semua RM30. Okay. So aku akan dapat 10% daripada RM30 tu. RM3 lah. RM3 satu buku. Kalau contohnya dijual kat Shopee ke apa ke? Sama juga. Sama juga. So nak tak nak bila jual, sebab dia company India. Aku tak aku menulis dengan Dubuk Press. Aku tak keluarkan dana apa-apa pun daripada poket aku. Betul? Sebab company tanggung semua. Aku cuma bagi tulisan aku je. Macam member aku dia penulis Wattpad. Okay, Wattpad. Viral tu. Lepas tu yang dia di bawah apa Iman Publication ke apa tak? Iman. Besar tu Iman. Tak tahu bawah publication apa tak, dah lupa ke Pat. Okay. Macam tu lah, dia orang penulis kebiasaannya dia just menulis je. Menulis kat mana-mana pun boleh menulis. Betul. So itu royalty aku lah sebenarnya. So biasanya buku pun kalau satu RM3. Contoh kalau masuk pesta buku PBAKL kan. PBAKL waktu zaman aku masuk 2024, buku aku ni sahaja dicetak 5,000 naskah. Dan yang terjual sekarang ni dah lebih daripada 3,000 lebih dah terjual. Balance ada 1,000 lebih lagi contoh. So kau bayangkan RM3 kau kali dengan 3,000 lebih naskah tadi tu. Banyak je. Tapi alhamdulillah okey lah. Alhamdulillah lah sebab hook dia pun kuat. Kalau korang nak tahu hook ni lah hook guys. Rage bait. Hook, yes. Panduan drop nama toko. Time borak dengan member macam gampang. So nanti aku nak try buat buku kat. Sila. Panduan memborak dengan member gampang. Kita kena ramaikan lagi penulis. Lagi-lagi orang muda betul. Hidupkan budaya tu, cik. So terima kasih Zikrul. Nanti kau boleh ajak kawan-kawan kau sekali kot menulis.
Ada. Contoh macam On the way contohnya baru. macam sebelum ni aku ada macam interview dengan Ferry kan. Weh, dia tu smart juga. Power kan dia tu Mungkin kan. dia boleh tulis pasal law. Sebab dia boleh contoh based on lepas ni dia punya experience lah contoh. Dia boleh cerita tentang pengalaman dia jadi student law. Lepas tu bila dia apply jadi lawyer. So Setiap penjenayah dia tulis satu buku kan, buat novel. lepas tu Katalah tu fiction. katalah tu Jangan. fiction. Ha. Lepas tu ada orang minat nak adaptasi jadi drama. Mana nak tahu ni. Kan, kita Boleh tahu. jadi. Power di Senang cerita power. dengan menulis dan membaca tu sebenarnya banyak bagi impak kita. Setuju sangat. So terima kasih Zikrul. Okay, thank you. Terima kasih semua, sampai kita berjumpa lagi.